Kita sudah 5 km running petang-petang day 1. Abang Long ada di kawasan yang cantik. Nak tunggu kawan-kawan. Begitu cantik. Geng Peru ni kami laju ni. Kita pun tak pasti. Ni kawasan di Langkawi. Ini sebenarnya ada jalan mungkin nak menghubungkan ke satu pulau, tapi dia sampai sini. Tengah tunggu kawan-kawan. Aduh, cantik banget ni. Tim-tim ni tim pelatih sukan C. Abang Long follow diorang. Pelatih dengan champion kita ni orang awam-awam. Bahaya. Ni kalau mancing ni padu ni. Baru pun tak pasti kawasan apa ni. Tapi ni kawasan yang sangat cantik. Okay, kita buat sikit-sikit, nanti kita crop-crop pagi, petang, siang, malam. Episod seterusnya ni jogging 5 km petang.